Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekali lagi Yayasan Nur Inspirasi akan menerajui podcast kali ini. Kali ini tajuknya pun memang sedih sangat. Okey. Satu klik, duit hilang, hati berkecai. Apakah yang akan dibincangkan oleh tetamu Umi kali ini bersama-sama dengan co-host Umi, Dini Rashid, dalam Sembang Rentas Generasi. Seperti umum mengetahui, nampaknya tak ada kesudahan mengenai jenayah skam yang berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dan sangat menyedihkan kerana ramai sangat mangsa-mangsa skam yang dikatakan menghadapi kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan apabila sudah kena skam. Umum mengetahui, Umi juga pernah kena skam. Umi hilang 75,000 duit simpanan di sebuah agensi kerajaan. Tetapi Umi, syukur Alhamdulillah, diberi oleh Allah satu tenaga yang luar biasa. Umi bangun dan menggelarkan diri Umi scam survivor, bukan scam victim. The last 3 years, Umi telah bersama-sama dengan sekumpulan rakan-rakan yang menggelarkan diri kami Gerakan Bertindak Anti-Scam. Gebas. Okay. Dan dalam kumpulan Umi ini, kami semua adalah individu-individu yang sangat-sangat bersemangat untuk, satu, create awareness di kalangan masyarakat Malaysia tentang jenayah skam yang sangat-sangat teruk yang sedang berlaku di seluruh dunia, tidak terkecuali Malaysia. Hari ini, Umi bawakan kepada penonton-penonton yang sudi mendengar podcast ini dan menonton seorang psikoterapis yang menjadi sebahagian daripada kumpulan Gerakan Bertindak Anti-Scam. Namanya ialah Miss Mac Ritchie. Mac, how are you? I'm good. Salam Madani, Umi. Oh, okay. Mac, cerita sikit. You ni terkenal sebagai seorang psikoterapis. Of course lah, kadang-kadang Umi dalam kenakalan Umi intro awak sebagai seorang psycho. Tapi banyak orang gelak lah bila dengar orang psycho kan. Tapi maaf lah ya Mac, tolong tanya, tak banyak orang tahu tentang psikoterapis ni. Cuba cerita sikit. Okay, kita tanya dekat Dini. Dini, apa yang you faham tentang psikoterapis? Orang yang macam let's say people yang ada masalah ialah tentang psikologi, I don't know, perasaan, depression, all this, jumpa dengan psikoterapis lah kot. Okay. So kita ada, I rasa ada 3 cabang ya. So first thing is psychiatric. Psychiatric bermaksud mereka adalah medical doctor. Mereka boleh bagi injection, mereka boleh bagi ubat, berfungsi dekat klinik, medical centers, hospitals. Yang tu adalah psychiatric. Okay, whereby psychologist pula mereka berperanan kepada benda yang lebih besar. Bermaksud mereka ambil sesuatu masalah, mereka buat research dan mereka akan memberitahu kepada badan-badan kerajaan dan sebagainya bagaimana nak handle this particular issue. Itu adalah tugas psikologi. Mereka buat research and so on. Whereby psychotherapist is peranan kami kecil. It means we study psychology but at the same time kita juga belajar tentang terapi. So therapy here cognitive to heal people lah, something like that. We kalau psychology you don't you can't treat people You don't macam practice. Tak, mereka they have to do clinical psychology ataupun mereka kena ambil counselling baru mereka boleh berurusan dengan anybody. Sorry, therapist ni dengan psychotherapy is means we study psychology. We also study cognitive behavior therapy. For example, kita ada EDMR, menggunakan mata untuk menukarkan emosi kita. Yang tu, kita juga ada clinical hypnosis. Kita juga ada rhythmic movement. So for me, I have studied on cognitive behavior therapy, di mana kita menilai kita punya kepribadian
dan apakah langkah untuk kita nak keluar daripada emosi kita. So that is cognitive behavior therapy, but this is concrete, bukannya hanya bercakap. Elaborate sikit lagi tentang tu. Because maksudnya macam mana tu? Kognitif ialah kita punya cara pemikiran, betul? So, for example, katakanlah kalau Dini tak boleh nak, you risau tentang you punya future. For example, ya. Okay. Sebab orang muda selalunya risau tentang future. But it is not that orang muda. But everybody also, mereka akan risau apa akan berlaku esok. Macam mana I nak habiskan yang punya tugas esok. So we are not at this particular moment. Tetapi kalau kita nak fokuskan apakah kesusahan yang kita akan alami, dan kita tak akan melihat kepada penyelesaian. I see. Kecuali kita nampak yang tu adalah goal, and then macam mana kita nak achieve kita punya goal. Apakah kita punya negative attitude yang boleh menyebabkan kita tak achieve kita punya goal. So, That is Kak Mac yang akan keluarkan apa benda yang goal. Yes. Walaupun orang tu macam tugas kami ialah untuk mencungkil kamu punya behavior dalaman. Itu adalah psikoterapis. Okay, dalam biodata ni awak ada Mac ada diploma in cognitive behavior therapy, CBT. diploma in psychology, diploma in clinical hypnosis. Kemudian you are also HRDF trainer, and then midbrain activation trainer from Japan. Wow. Dan banyak lagi lah, member of Rhythmic Movement Training RMT, International, and then macam-macam, Touch for Health and all that. School readiness. So dengan pengetahuan ini semua adalah certificate courses lah. Certificate courses. Okay. Specialization certificate Alright. courses. So macam to follow up apa yang Dini tanya tadi ya. What do you do in your everyday work? Bila seseorang tu datang kepada saya, bila mereka sedang mencurahkan mereka punya emosi, tugas saya ialah untuk imagine apakah yang sedang berlaku dekat mereka punya otak. Okay. Because emotion is sesuatu yang kita tidak boleh nampak dan kita tidak boleh evaluate daripada mana ke mana. Whereby katakanlah kalau daripada perspektif brain, I tahu saraf mana yang you kena meningkatkan. Which part of the brain kita kena stimulate. Because all this one, midbrain activation, making connections, school readiness, semuanya adalah berkaitan dengan otak, iaitu neuroplasticity. Okay. So I use that, for example, katakanlah kalau seseorang tu rasa macam putus dia cinta. nak putus cinta. Memang pun. Tapi you all putus cinta setiap 6 bulan. 6 bulan kan gitu. Okay. Kalau putus cinta, for example, the part of the brain yang actually yang tak berfungsi ataupun terlalu aktif pada masa tu ialah kita kata reptilian brain. Sebab tu bila kita putus cinta, selalunya kita akan rasa sakit kepala, sakit shoulder pain, neck pain, because the reptilian brain tu kat sini. Alright. Which is connecting. And the other one ialah amygdala. Kalau you tengok daripada mata straight kat sini, this is amygdala. Sebab tu kita punya emosi tu boleh terpancar daripada kita punya mata. Okay, Dini, ini kita buat another podcast besok. Khas untuk orang-orang yang putus cinta. Okay, sekarang kita balik kepada apa yang akan kita bincangkan hari ini. Yes. Iaitu mengenai scam. Now, senario jenayah scam yang, ya Allah, ya Tuhanku, tak pernah nampaknya menurun. Makin lama makin menurun. Komen sikit, Mac. Okay, Umi. Disebabkan podcast sebab selalunya I jenis yang tidak akan melihat kepada, saya tak akan ingat pada angka-angka But then, tapi kalau duit saya ingat. Generally speaking. So yang ni adalah angka daripada PDRM Pada tahun 2023 kita ada 34,497 kes. 2024 kita ada 35,000 kes. Peningkatan hanya 2.5%. 2023 to 2024. Agak-agak 2025 sepatutnya 10% kalau teruk-teruk pun. But peningkatan ialah 35% sebab jumlah kes adalah 47,854. So kalau kita nak gabungkan 3 tahun ni, 23, 24 dengan 25, jumlah mangsa ialah 117,000 plus. Yang reported tu. Yang reported. And Malaysia also quite famous
40% of the cases tak report. Tak This is report. daripada 60% yang dilaporkan. But kalau kita tengok perangkat ni, one thing I'm happy sebab ramai yang datang tampil untuk nak buat report. Sekarang Kalau lah. dibayangkan dengan 23 dengan 24, Ya. memang susah saya nak convince mereka untuk nak pergi buat report. Ya, dia macam ni kepada rakyat Malaysia ya. Sebenarnya jangan kata victim tu bodoh ataupun malas nak belajar. Sorry, Umi pernah kena ke? Ada orang Umi cakap banyak kali orang kata, bodohnya you. Actually, kami punya tagline dalam Jelajah Anti-Scam ialah, it's not a matter of who, it's a matter of when. Siapa saja boleh jadi. Profesor pun ada, doktor pun ada, polis pun ada, right? Entahlah, polis tak tahu. I don't know. I don't know. Tetapi yang kita dapat tahu, berbagai-bagai jenis orang. Orang yang paling pandai dengan orang yang tak sekolah. Maksudnya, semua kena. orang kena yang scam. pandai, semua ada knowledge. Ah, ah. Tetapi mungkin diorang kena scam ni disebabkan psikologi ke? Okey, itu kita boleh tanya Kak Matt Karang. Tapi kan sebelum kita pergi kepada soalan itu, kita tanya dulu Kak Matt. Kita ada berbagai-bagai modus operandi. Yes. Boleh cerita sikit a few of the yang banyak Memang, sekali yes. orang kena, iaitu satu love scam, satu Macau scam, satu lagi investment scam, satu lagi job scam. Okay. Cerita dulu tentang investment scam. Dulu modus of operandi bermaksud jenis-jenis scam. So the first thing is kita ada scam ni dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu online scam dengan offline scam. Okey. Okay, so offline scam ni dia terlibat dengan investment scam. Mostly lah investment scam. Ya. It is terlibat dengan offline scam. Tetapi kalau online scam, kita masih lagi ada investment scam. Macau bermaksud orang telefon dan gertak kita Ya. untuk nak transfer dan sebagainya. Kita juga ada parcel scam. Parcel scam ni, this is something very interesting. Just nak bagi tahu ya. Ada seorang kakak kenalan I, also warga Mas. I pergi ke rumah dia, dia kata, do you wear t-shirt oversized dan sebagainya? I order perfume tapi I dapat t-shirt dulu. So I was like, what? And then bila I tengok dia punya parcel ya, dia actually order perfume. Dia sepatutnya receive on Tuesday for example. Okay, and it is already been paid. Tetapi what she receive on Monday is one big box. So dia kata mungkin perfume tu di-arranged in a big box. But happen to be that bila dia buka it is baju, and then mereka suruh dia bayar RM79. So she paid RM79, collect the box, and then what happened was itu adalah bila saya tengok first thing I nampak aja itu adalah t-shirt dengan seluar yang usang. It means lama. They just pack something from the house. Bundle lah tu, bundle. Maybe bundle or maybe they just pack from the house and then they send. So they actually already scam her for RM79. So kalau satu hari tu mereka boleh scam 50 orang macam tu ataupun 100 orang macam tu, they already make 7,900. I see. So dalam masa 10 hari 79,000. This is all kita kata parcel Make money, scam. Yeah. So hari Selasa dia dapat perfume, hari Rabu ada orang datang lagi. Dia kata you ordered something, this is the delivery. Bermaksud dia punya information is already been tracked. So yang ni dikatakan sebagai parcel scam. Di mana kita tak nampak benda tu macam kalau investment scam berjuta-juta ringgit. Parcel scam tak nampak macam tu ya, RM5,000. Kadang-kadang yes, somehow mereka gertak. Especially dekat, sorry to say lah, sekarang ni the scammer tu dah jadi pandai. Kita yang masih lagi bodoh. Why? Sebab sekarang ni mereka dah daripada love scam plus investment scam. Love scam plus parcel scam. So mereka akan kata, okay, I love you so much, saya akan kahwin dengan you, saya akan hantar apa dia cincin berlian untuk you dan sebagainya. So lepas tu income tax, apa dia custom akan call kata, okay, you punya barang dah sampai tetapi because of custom clearance you kena bayar I $12,000. Bayar. Sebab cincin kesayangan daripada tunang kan. Dia So bergerak that's the thing. dalam team lah Ya, dia memang bergerak Mereka dalam memang team. organised. Ya. They are very Okay. organised. Matt. Kalau sekejap ya Mi, kalau love scam dengan investment scam sebab orang muda kan. So you have to understand. Kalau lah dia online, you tak pernah jumpa dia. Lepas tu dia kata dia nak kahwin, okay,
Apa dia jumlah perkahwinan, expenses is dekat-dekat 70,000. Kalau kita masukkan dalam this particular investment scam, dalam masa 6 bulan kita dah dapat dah 100,000 dan kita boleh kahwin. Okay, this is the evolvement ya, kita kata bagaimana the scam tu dah boleh gabung dah. From love scam to investment scam. Bermakna sekarang ni kalau love scam tu dulu kita kata love scam tu dulu banyak melibatkan warga emas yang sentiasa kesunyian. Tapi now dengan investment yang you sebut tadi, combination of love scam dengan investment scam, orang muda pun boleh terjebak juga. Memang. Right? So jangan ingat hanya orang tua-tua yang kesunyian aja yang nakkan boyfriend ke apa ke. Salah satu masalah besar ya, mengapa warga emas menjadi mangsa disebabkan kesunyian. Bila mereka rasa kesunyian, darah daging mereka sendiri tidak berkomunikasi dengan mereka, maka mereka perlu berkomunikasi dengan orang lain because we are social animal. Kita perlukan kasih sayang dan sebagainya. Okay. So for one of the tips ya, bila kita bincang tentang masalah, kita kena bincang tentang penyelesaian. So anak ataupun cucu-cucu tu at least setiap hari send at least one voice note. Saya dah sampai ke pejabat. Nanti masa lunch I call. Ataupun just ambil satu gambar, hantar. Because warga emas ni, mereka hanya nak that kind of a simple communication aja. Itu sangat-sangat penting ya. Sebab dalam kes yang Mac dan Umi juga terlibat, macam Mac kata tu tadi, di Malaysia ni 20-30 nanti 15% daripada penduduk Malaysia adalah warga emas. Next question to Mac ya. Tadi kita cakap mengenai itu. Cuba cerita sikit Mac tentang job scam pula. This one very important. MO dia macam mana? Okay. The first thing saya nak bagi tahu ya. Kalau scam, kita rasa semuanya commercial crime kan. Tetapi kalau terlibat dengan job scam, kita kena pergi kepada crime, CID ya. Because pemerdagangan manusia. Because human trafficking dengan job scam falls under CID. Yang tu yang pertama that I nak kongsikan. Job scam ni, berapa orang pernah tengok dekat TikTok kerja peluang pekerjaan dekat luar negeri. Airport. Dekat airport. Peluang pekerjaan dekat airport KLIA. Umur daripada 18 hingga 50 tahun. Gaji RM5,000. Sabtu Ahad cuti. Allow tu, allow ni dan sebagainya. Bila orang kata PM, dia kata more details, dia kata PM. Yang tu saja, dia tak akan bagi tahu any information ya. So, dia suruh datang terus. Dia akan minta you punya information, bermaksud you punya IC, you punya CV, kat mana you belajar dan sebagainya. So mungkin that kind of a iklan dekat TikTok tu, mungkin dia nak perlukan kamu punya data. Yes. Untuk nak jadikan kamu sebagai mule account holder. Yang tu satu. Yang kedua, kalau you pergi, dia kata untuk nak dapatkan kerja tu, you kena bayar processing fee. 300 ke 500 ke whatever, nak beli uniform lah, itulah inilah. Then they will take your money. Kalau 1,000 orang, RM500 dah berapa dah? Sorry, half a million. Okay. Mule account holder. Umi selalu cakap, kan Umi? Selalu ajar saya pasal mule account holder. So macam mana dia recruit Macam ni lah. Ini cara salah This satu is one of the way of it. So mule account holder kebanyakannya mengikut, yang ni data daripada Bank Negara ya. Almost 69% mule account holder ni adalah yang berumur antara 20 hingga 39 tahun. Bermaksud even dekat university students ya, because I pernah buat psychological profiling dekat commercial Puncak Alam. Kad ATM boleh disewakan. Kalau you tengok dekat Facebook, tengok dekat Instagram, memang ada iklan kad ATM untuk disewakan. I know life dekat universiti bukan senang. Dapatkan duit PTPTN, sedikit duit daripada mak bapak, tapi kalau boleh dapat RM800 sebulan dengan sewa ATM card, you boleh buat duit, it is good. So But student ni akan bagi dia punya account ATM card tu dekat orang tu. So mereka akan gunakan and mereka akan scam and mereka akan masukkan duit tu dari dalam dekat student tu punya lah. Yes, for example,
Dini pun sewa kad, saya pun sewa kad, and Umi also sewa kad. So daripada Abu, mereka scam duit RM50,000. Dia akan masukkan dekat you punya account RM50,000, lepas tu masuk kat saya RM30,000, masuk kat account Umi RM20,000, and then somebody else. So selalunya mereka ada 6 ataupun 7 layer. Dan dalam masa kurang daripada 1 jam, mereka akan gunakan that particular 7 layer tu. I see. Untuk bagi complicated lah nak cari. Untuk nak complicated. Yang tu yang susah untuk nak bank negara track, dengan polis to track. Macam I think even like dalam masa 1 minit, mereka boleh transfer to 2 accounts. They have the expertise. Yang tu yang mule account. Okay, macam mana seseorang itu, maknanya orang yang nak menyewakan dia punya account tu kepada scammer tu, dia dah tahulah yang dia nak menyewakan. Bukannya dia kena kelentong ke apa ke. Actually Umi, bukan semua orang tahu that kad ATM tu akan digunakan oleh scammer. Okay. Mungkin orang ni akan kata, dia bankruptcy, dia tak boleh nak gunakan. So scammer ni dia akan buat cerita. Inilah berbalik pada yang tadi tu, kepercayaan family semua. Alright, macam ni Mac. Pada satu ketika dulu, one of my NGO, tak payah sebut nama dia lah ya, kita ada buat satu kajian tentang mule account holder. Alright. This guy, he's a researcher doing his masters lah. So dalam the finding, a large percentage adalah mereka yang ada utang dengan Along. Jadi scammer tahu mana dia dapat data itu. Dia dapat data itu, banyak sangat pembocoran data sekarang. So kan, scammer tahu dah dia ni banyak utang dengan Along. So scammer akan contact dia dan akan kata, engkau masuk dalam grup aku ni, aku nak buat gini, aku akan settle engkau punya utang dengan Along. Okay, basically, I want Dini to comment on this, not Mac so much. Okay, orang muda ni, dia terlampau sangat fokus kepada duit. Nak duit sebab lifestyle. Right. Lifestyle. Not me. Orang nak pergi holiday, pergi luar negeri. Kita dulu holiday kan Dini, Umi dulu kan masa muda-muda, holiday balik kampung. Ada nak holiday pergi ke mana-mana lah. Europe lah, North Pole lah, South Pole lah. You know. Apa komen awak sebagai orang muda? Bagi nasihat pada pendengar-pendengar yang muda-muda ni. Saya tak tentang duit. Tentang duit? Umi tanya saya suruh bagi nasihat? Ya, bukan bagi nasihat. Pandangan awak sebagai generasi muda. Sebab awak ni sekarang representing generasi muda. Saya tak boleh lah nak memberi pandangan saya. Tapi basically, because of lifestyle Umi dulu lain. Sekarang ni kita ada reference kita. Every single... Social media? Ya, budak-budak ni semua orang akan ada social media. That's why lah kadang-kadang... terpulanglah kepada individu masing-masing kan. So basically that's why kita cakap kita kena banyaklah benda nak kena buat. Tetapi kadang-kadang saya pernah juga bersama dengan Umi kan, dengan adik-adik saya dekat penjara ke dekat tempat-tempat yang kita pergi buat program semua. Bila kita jumpa, basically dia orang berkiblatkan social media tau. Dia orang nak dapatkan for them, nikmatnya lah benda yang best adalah social media. Dia nak followers, dia nak likes. So mentality tu obviously kita kena ubah lah. Tapi kalau Umi nak suruh saya bagi nasihat, saya tak berani lah nak bagi nasihat. Benda tu memang ada kan. Itu fenomena generasi sekarang. Yes. Boleh I add on little bit? Okay, now kita tanya Mac sebagai psikoterapis. Okay, so yang pertama the first thing is, bila generasi Umi tu, Umi akan pakai pakaian yang cantik, barang kemas bila nak pergi ke kenduri. Bila nak pergi ke masjid for perayaan dan sebagainya. Mungkin golongan tu mungkin 200 orang, 300 orang. Sebab mereka nak tengok kita. So kita pakai pakaian barang-barang kemas dan sebagainya. Itu adalah, kita kata dopamine tu, that particular satisfaction tu datang daripada dekat 300 orang aja. Tetapi sekarang ni dah technology world. Okay. Jutaan. Kita pergi makan satu tempat yang something different pun, kita dah boleh ambil, share and post dekat Instagram, Facebook dan sebagainya. So the like is actually a dopamine, bukannya serotonin ya. So dopamine. So kita ni menjadi, I like your word, berkiblatkan Instagram dan sebagainya ya, social media. So actually dopamine tu, it's like, berapa orang like, berapa orang tak dislike, berapa orang komen. So this is what, So you punya keseronokan dan
you feel Satisfaction satisfied you dah just because of somebody's like. So that's it is, why you don't value yourself, you just value based on others. So I that's mean, why dia orang generasi sanggup buat tua pun apa ada, saja. tetapi social media is wider. So that is the impact. And second thing is, bukannya semua orang, so that is actually one of the reason mereka nak pergi tempat-tempat yang kelas. But saya rasa sekarang ni, even if you go to the fine dining for Indian restaurant kan, if you are talking about chicken biryani, it's about RM25. Kalau you nak pergi ke prawn biryani, it's about RM45 to RM50 satu plate. Ramai orang makan situ kan? Yes. Orang muda-muda. Yes. I have seen like one plate of a biryani for RM120. So people are getting excited about showing off. Okay, Meg, tadi kan kita bercakap mengenai lifestyle. Okay. Adakah sebagai seorang psikoterapis, adakah you dapat membayangkan ataupun menjangkakan, foresee whether we can go back to that period where money is not everything? Dari segi behavior pattern of manusia sejagat. Okay. Susah tu. Itu boleh buat satu research. Okay. Actually masalahnya yang ni bukannya duit, Umi. People are very fascinated tentang appreciation. So that is the main problem. Yeah, but untuk nak appreciation tu, mereka perlukan duit. So it's not about the duit. Sebab, sorry warga muda or anybody, I have seen people who are lawyers, 50 years old, 60 years old, mereka boleh keluarkan duit beratus-ratus ringgit just for one function. Just to click that particular picture and to post. Bermaksud mereka bazirkan duit. Yes. Pergi ke tempat mahal-mahal untuk belanja minum. Yes, bazirkan duit. But here the issue is getting attention. Seeking attention is the main issue kat sini. Okay. I will challenge you as a psychotherapist because I am now under yayasan going to do a very big initiative call and I'm going to libatkan psycho-spiritual. I'm not talking about other religion I'm talking about the Muslims. Because kalau begitulah gayanya, seolah-olah dah tak ada cara lagi dah. So kalau kita tengok nilai-nilai Islam dalam agama Islam, banyak basic nilai itu yang harus kita balik kepada nilai-nilai basic itu. Okay? So that kita boleh buat sesuatu untuk mengkayakan jiwa generasi muda, tak terkecuali generasi tua jugalah, generasi warga emas, untuk bertahan dengan yang sedang diganggu-gugat oleh setan dan iblis. Yang di akhir-akhir zaman ini sangat-sangat kreatif menggunakan social media. Okay. Actually, kita boleh meningkatkan silaturahim, berjumpa dengan insan personally, yang tu kita boleh meningkatkan. Tetapi, to avoid this particular social media, saya rasa yang tu susah. Sebab sekarang saya rasa even kelas Al-Quran and all those things pun memang online. Ustaz pun dah mula mengajar. So, basically, kita tak boleh nak hapuskan benda ni because it's evolved. But, apa yang kita boleh memberitahu kepada diri kita, keluarga kita dan kawan kita, jangan nak harapkan like. Kalau orang tu komen, just it's okay, never mind. Let them to comment because kalau dia kata saya ni tak cantik, it is mata dia yang rosak, bukannya saya. Okay. You know, that is the thing that you have. Kepribadian yang kuat, not to get, allow other people to bamboo you. So Tapi that is very important. Okay. Itu sebagai seorang psikoterapis sebagai seorang Muslim, saya tidak akan putus asa. Saya akan teruskan juga dengan the psycho-spiritual program that I am going to help. Because besok di akhirat sebagai seorang Muslim, Allah akan tanya saya, apa yang kamu buat? Kamu dah tahu benda ni berlaku dalam masyarakat. So I'm going back to basic. Nilai-nilai Islam yang harus dipupuk. Dan di dalam podcast ini, kalau ada sesiapa agamawan yang sudi melihatlah, I would like to challenge all of you to come forward, be with me, dan kita create satu group untuk seperti yang kami pernah buat, Mac, mengenai adab. Sekarang kita nak buat mengenai psycho-spiritual punya inisiatif. Supaya orang kita dapat turun balik kepada nilai-nilai basic
Iaitu kalau orang Islam, nilai-nilai Islam. Kalau orang religion lain, their own religious belief lah. Saya nak tanya soalan pasal scam. By the way, shout out juga kepada bos dah belanja air ni. Umi cakap jangan beli air mahal, dia dah belanja air mahal. Umi tak nak minum. Tak nak minum. Okay, Umi bagi kat saya. Okay, soalan Kak Mac, psychotherapist right? Ada tak scam victim yang jumpa Kak Mac? Ada tak? Dari sejak 2018. So I works with the scam victim sejak 2018 sampai sekarang. Apa yang Kak Mac dapat daripada intervention kan? I mean like bila Kak Mac jumpa, apa yang Kak Mac akan buat selalu? The first of all, dalam terapi dalam psikoterapi, bila seseorang tu, I tak pernah post any kind of my therapy service dekat I punya social media. If you see Mac Ritchie dekat Facebook or Instagram, I wouldn't have post any of my work kat sana. Most of my videos and podcast dan sebagainya, it's all on the YouTube and so on. So basically, everything is by referral. Okay? So the first one, either mereka datang sendiri ataupun keluarga mereka drag them. First thing is I have to listen. Tetapi kali pertama bila mereka mencurahkan mereka punya emosi, dengan kali kelima mereka mencurahkan emosi, is daripada daripada chicken ke turkey already. Faham tak? Faham, beza. Memang beza sangat. So cerita yang pertama tu you tak boleh nak, kami sebagai psikoterapis, kami tidak akan percaya kepada cerita pertama. Example I had this particular one case di mana seseorang professional, banker, ex-banker, dia hilang dalam investment scam 1.25 million. So bila dia kena cerita and all those things macam kali pertama and so on. So almost about 1 bulan So hari tu bila bawa pergi ke Putrajaya for some kind of government department untuk nak buat aduan. And then bila balik, dia cerita, this is not the first time. The 1.25 million is 1 million daripada husband and 2.5 million tu daripada, 250,000 tu daripada dia. But sebelum ni, dia pernah menjadi mangsa scam for 750,000. Tetapi kalau so it's a first time tu mereka akan cakap macam, oh, this is kali pertama saya menjadi mangsa scam. Sebab malu is one thing, second thing is kita punya diri nak katakan, oh, this is the first time saya menjadi mangsa. Bermaksud kita meraih simpati daripada orang lain. We don't want to say that, oh, saya buat silap. Sebab manusia kan, kita tak nak beritahu kepada orang lain saya buat silap. So that is a major problem kat sini. Tapi kalau kita tengok, bila I analyse the first scam and second scam, I'm so sorry, Umi, I'm so sorry. I have to quote this. Kedua-duanya, she believe because of Sharia compliance. That particular 2 words. The family lost 2 million. So investment lah Investment. I see. Alright. So kalau this particular case kalau the first time bila dia dah jadi mangsa, dia datang jumpa terapi, go through the phases, bermaksud accept the situation, apakah kesilapan dia. Sebab kami sebagai psikoterapis, apa yang kami nak nampak ialah apakah kesilapan yang anda lakukan dan bagaimana kamu nak betulkan. Apakah kepribadian anda yang boleh mencenderungkan anda menjadi mangsa scam. Kami tak nak melihat apakah scammer tu membuat kepada you. Tak. Bagaimana you respond to the scammer tu, itu yang penting. Sebab scammer tu tak depan saya. Scammer tu bukan saya punya klien. You are my client. What changes that I can bring to you, itu yang penting. So untuk this is what bangunkan balik. Bangunkan balik is one thing. Second thing is supaya dia tak cenderung lagi sekali. Okay, for example, this particular same person, saya rasa dia dalam proses kali ketiga untuk akan menjadi mangsa scam. Dengan sebab kena ambil case, law case, lawyer suit. So the lawyer suit, you know how much or not? 400,000. Fee dia. The fee dia saja. 400,000 dan kita tak tahu kita akan menang case atau tidak. Walaupun kita menang the case, adakah kita akan dapat duit pampasan? Also tak tahu. So people akan cuba ambil kesempatan daripada kita. Yang tu yang kita kata,
kita ada online scam dengan offline Offline scam. So bila kita kena online scam and kita pergi minta tolong dengan badan bukan kerajaan, agensi yang terlibat directly dengan scam ataupun psychotherapy or something like that, then you akan go through the problems. Okay, maknanya kan setakat ini berapa ramai dah yang you handle scam victims? Berapa ribu? Daripada 2018 to Yes. sekarang is about few hundreds. Kalau dalam memberi ceramah, you know, dan But dealing sebagainya, directly dengan diorang. few hundreds. Okay, because of that, tuan-tuan dan perempuan, itulah sebabnya Meg, sebahagian daripada GEBAS tadi, Gerakan Bertindak Anti-Scam, sekarang grup kami ni nak fokus pula. Bukan saja awareness. Kita nak pergi kepada satu lagi level yang sangat-sangat penting diberi perhatian oleh semua pihak. Okay, iaitu projek yang dinamakan My Scam Care. Boleh you elaborate sikit My Scam Care? Okay, My Scam Care is actually a project yang diusahakan oleh McRitchie Consultancy. Kita ada panel penasihat dan kita juga masih lagi bergabung dengan pelbagai government agency. So dalam My Scam Care ni kita ada 3 ya. Satu yang paling senang saya nak cerita ya. Psychoanalysis bermaksud you just have to click to the link and answer the question. So you akan dapat report card kepribadian diri sendiri. Bermaksud, for example, macam kes yang tadi saya ceritakan. Syariah compliance, dia hilang 2 juta. Okay. Yang tu dikategorikan dalam emotional ke, impulsif, terdesak, ataupun cognitive distortion, sikap selalu rasa something wrong is in my life. You know, yang mana satu? So basically kalau syariah compliance, dia lebih kepada emotional. So that particular person tu dia kena tukar bagaimana dia respond kepada emosi. Yang tu yang penting. So sebab kita tidak ada personalized report card dengan kita punya characteristics tu, and this particular psychoanalysis questions actually bukannya dibuat oleh saya ya, because I can't create research questions, but saya bukannya psychologist. So it is actually done by Professor Dr. Rahim Munna, criminologist daripada UKM. Dia seorang pensyarah di sana. So beliau yang actually created every single thing and we are doing the analysis. So daripada situ kita akan tahu, saya ialah emotional idiot. Kalau the scammer tu, kalau dia gunakan emotional saja, dia boleh ambil duit daripada I punya dompet. Kalau dia nak gunakan impulsif ke ataupun any other methodology, duit takkan keluar daripada I punya pocket. So that is the thing. So we have to pastilah. Exactly. Scammer mengenal diri kita, cuma kita yang tak mengenal diri kita. Sendiri. So that is where the psychoanalysis research tu yang kita buat. At what time, at what level now you buat research ni? Masih at the beginning lah. We already have about berapa ratus? Almost about 200. 200 We wanted to do people. it for 1,000 people, but I think yang tu achievable. Alright, itu satu komponen. Satu komponen. Bawah My Scam Care. Yes. Ada satu lagi komponen yang Umi tahu, iaitu